Dengar tak? Ada dengar? Boleh dengar? Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan, syukur alhamdulillah bertemu kita pada hari ini. Hari ini 8 hari bulan 1, jam hampir pukul 5 petang. Okey, sepatutnya mesin ni hari ni saya dah kena hantar dah. Tapi pagi tadi saya ada hal dekat sekolah, so hampir setengah hari jugalah saya habis masa. Okey, saya nak share sebiji mesin ni. Mesin fully auto, dia nama LG. Ini model inverter 11 kilo, dan kat tepi ni dia punya surat beranak dia, model T2311V S2B, berkapasiti 11 kilo. Okey, owner pesan dekat kita time spin tu ada bunyi pelik. Okey, jom kita try running. Okey, saya on mesin, remote spin, kita start. Okey, kalau mesin yang melibatkan bunyi pelik-pelik ni, korang kena kesan dulu bunyi tu datang daripada mana. Okey, macam saya, apa-apa kita buka dulu cover bahagian belakang. Saya dah buka siap-siap sebab saya nak cari bunyi berpunca daripada bawah ni, bawah gearbox ataupun kat dalam. Korang kena pastikan betul-betul. Ramai yang tanya-tanya, bang ada bunyi. Korang kena check sendiri, pastikan bunyi tu datang daripada mana. Waktu basuh ataupun waktu spin. Lepas tu korang buka cover ni, lepas tu perhatikan waktu dia bising tu, korang perhatikan betul-betul. Okey, drum dah mula running. Sekejap, ambil masa sekejap. Untuk model inverter ni, spin dia agak slow sikit. Dia ada mode dia, dia jalan sikit. Kalau non inverter dia terus bantai laju je. Okey, nampak drum dah mula running. Nampak? Kita bagi dia top speed dulu. Soal bunyi ni macam-macam faktor, so kita kena pastikan bunyi tu datang daripada mana. Sama ada dalam drum tu. Dengar tak? Ada dengar? Boleh dengar? Saya suspect dekat dalam drum ni. Kalau dekat bahagian motor ataupun gearbox bawah ni, so far tak ada apa-apa lah. Saya tak ada nampak benda-benda asing pun. So saya syak ada something wrong kat dalam drum ni. Okay, boleh tengok drum dah mula laju. Okey, confirm ada benda something kat dalam ni. Okey, nampak? Okey, saya off. Confirm ada benda something. So, jalan penyelesaiannya, kita perlu buka dia punya drum ni, kita check, tengok apa benda yang berbunyi tu. Tapi sebelum tu korang cubalah buka-buka ni filter, water filter, tengok ada something apa-apa tak. So far tak nampak apa benda, clear. So ada lagi satu, okay, ni lihat tu pun nampak tak ada apa-apa tak ada nampak apa-apa. So kita perlu buka lah. Kita kena keluarkan dia punya drum. Untuk case ni saya dah buka skru push starter ni, tetapi dia ketat. Dia jam, kita tak boleh buka. Kalau nasib lah, benda ni nasib. Kadang-kadang kita buka skru dia senang je buka, tapi untuk case ni dah jam, so kita perlukan special tool lah. Saya buka sekejap push starter ni. Kena guna special tool lah, bantuan special tool, insyaAllah memudahkan kerja kita. Sekejap, saya try dulu. Ini saya punya special tool. So dah lepas pasang dia punya skru apa semua, nak ikat. Kita try lah jack dia. Bismillah. Pusingkan. Nampak tu push starter dah terangkat tu. Push starter yang ketat tu dah terangkat. Alhamdulillah.
Okey, pegang bang. Anak saya. Allahu Akbar. Okay, alhamdulillah. Ni dia. Tercabut push starter yang ketat tu. Okay, so next apa perlu buat? Kita perlu buka tu skru besar tu. Nampak tak skru tengah ni? Untuk skru ni pun kita perlukan special tool lah untuk memudahkan kerja. Sekejap dia guna soket box size 38mm. Tapi dia bukan tepat sebenarnya. Dia 37 point berapa lah macam itu. So pakai 38 insyaAllah boleh. Okay, masuk sini dan kita ketuk dia. Bismillah. Okay, nampak? Senang kan? Itulah kerja lebih mudah bila ada special tool. Okay, ni dia punya skru. Dah buka. Okay, so apa perlu buat? Kita perlu jack je lah untuk drum ni. Saya lebih suka buat kerja macam ni. Saya buka dulu, settlekan bahagian ni, baru saya buka cover top ni semua. Kemudian baru kita keluarkan dia punya drum. Sekejap, saya buka dulu cover top dia semua. Ok, kita dah buka dia punya cover top. Kita dah ingatkan macam ni. So kita perlu buka ni skru cover drum dia ni. Ada 4 biji skru ni keliling, nampak? Ok, kita keluarkan dulu dia punya skru. Ok, lepas kita dah buka dia punya skru, 4 biji skru, so kita buka je lah, tarik ni. Ok, ni dia punya cover. Ok, alhamdulillah untuk kes ni owner bersetuju untuk buat servis drum. Dah lalang kita buka, cari punca. Kita buat servis drum sekali lah. Ok, dah settle cover tu. Saya macam ada nampak tadi barangnya tu. Tu ada terselit kat situ. Ok, tak apa, kita jack dulu dia punya drum ni. Sebelum korang nak jack dia punya drum ni, korang pasang dulu skru push starter ni supaya tak rosak dia punya bunga tu waktu kita jack. Ok, sekejap. Saya guna jack kaki 3 ni. Kita pasang kat sini, kemudian kita jack. Ok, sekejap saya setting sekejap. Ok, saya dah pasang ni. Ni saya minta tolong anak saya pegang handphone ni. Ok, kita dah pasang ni, dan kita jack slow-slow. Hati-hati benda ni memang sangat cabar. Kalau yang jumpa case yang ketat, time kita jack tu, tapak drum tu boleh crack, boleh patah. Ok, alhamdulillah dah mula ringan. Ok, terus jack. Ok, dia dah ada free, terangkat. Alhamdulillah. Ok, ni dia anak saya tolong. Ok, ni dia besi dia. Nampak? Dia terselit kat sini. Kemudian waktu dia spin time laju tu, dia bergeser dengan drum. Mujurlah tube drum tu tak bocor. So ni bukan saya yang selitkan. Ni besi bra ni. Dia termasuk dalam ni. Inilah punca dia yang berbunyi-bunyi tu time spin. Ok, so selesai masalah kita. Saya nak buat servis, nak cuci dia punya drum apa semua. Kemudian siap saya pasang balik. Kita try running, tak ada masalah. Esok insyaAllah lepas solat Jumaat ataupun pagi, saya terus hantar pada owner ni. Ok, alright. Saya nak buat servis dulu dia punya drum. Terbaik. Ok, syukur alhamdulillah. Ni water filter saya dah siap buat servis. Ni dia punya cover. Ni dia punya push starter yang tadi kotor. Drum pun dah berkilat, alhamdulillah. Dan ni dia punya tube drum. Ok, alhamdulillah dah selesai semua kerja-kerja servis. InsyaAllah nanti saya pasang balik apa semua, kita try, tak ada masalah, esok kita hantar. Dan inilah punca yang waktu spin tadi bunyi bising. Ni saya jumpa sepihan ni. Ni besi bra ni biasanya ni. Ni dan ni wang RM1 terselit dalam drum. Ok, insyaAllah nanti kita akan pulang balik. Ok, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.